Apa cerita pelaburan tambahan 5 bilion ringgit Texas Instruments di Melaka? Lama dah umum tapi habuk pun tarak. Ya. Buat kilang ni bukan macam buat reban ayam. Hari ni rancang, minggu depan terus siap. Nak bina kilang semikonduktor ni ambil masa. Nak sediakan tapak, nak dapat sebuah kelulusan, nak mula bina, nak tempah mesin. Dan mesin ni pun bukannya hari ni order, esok sampai. Lepas tu nak pasang, uji, semua okey, barulah boleh beroperasi. Apa kronologi pelaburan 5 bilion ringgit untuk pembinaan kilang Texas Instruments ini? Jun 2023, pelaburan tambahan Texas Instruments diumumkan. November 2025, kilang kedua Texas Instruments di Melaka kini dibuka dan beroperasi. Lebih 2 tahun proses berjalan dan sekarang hasilnya jelas. Kilang ini mewujudkan 500 peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dan mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan semikonduktor dunia. Jadi, bila hari ini kita umum pelaburan diluluskan, janganlah minggu depan terus tanya, mana? Pelaburan yang betul memang ambil masa. Tapi bila siap, impaknya besar dan nyata. Dari potensi, kita jadikan realiti.